Geng, korang dengar tak berita terbaru? Rita Rudaini kini disaman RM1 juta. Bukan panas biasa ni. Ini panas tahap Mara pun kena masuk campur. Semua bermula dengan satu posting sahaja. Tapi kesannya melibatkan dua ahli akademik dan pimpinan Muafakat MRSM yang mendakwa kata-kata Rita menjatuhkan reputasi mereka. Bila Mara sendiri masuk campur, korang boleh bayangkan betapa seriusnya isu ni. Timeline media sosial terus terbakar. Netizen mula berperang komen dan media pun tak sabar nak update setiap perkembangan. Kita semua kenal Rita Rudaini sebagai seorang artis yang cukup berpengaruh, seorang ibu dan juga figura media sosial yang aktif dan tak takut bersuara. Karirnya dalam dunia lakonan dan modeling sudah bertapak selama lebih 2 dekad. Jadi reputasinya memang kukuh dalam industri hiburan. Tapi bila masuk bab media sosial, Rita memang terkenal dengan gaya yang terus terang. Dia tak takut berkata apa yang dia rasa. Bila Rita bercakap, orang akan dengar. Bila dia post sesuatu, jangan terkejut kalau timeline Malaysia terus terbakar dengan komen, reaksi emoji dan perbincangan hangat. Inilah sebab kenapa setiap perkataan atau postingnya sering jadi topik trending di media sosial. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Berdasarkan laporan media, Rita telah dituduh menjatuhkan reputasi dua ahli akademik dan pimpinan Muafakat MRSM melalui satu postingnya. Menurut mereka, kata-kata Rita dianggap terlalu melampau dan mereka merasakan nama baik serta kredibiliti mereka tercalar. Jumlah saman yang dikenakan RM1 juta. Saman difailkan terhadap Puan Rita Rudaini binti Muhammad alias Mokhtar, iaitu seorang selebriti selaku defendant. Dan kita sebelum saman ini difailkan, kita telah pun mengeluarkan satu notis tuntutan bertarikh 15 hari bulan 10 2025 yang mana kita menuntut defendant Rita Rudaini memadam semua pernyataan fitnah di media sosial beliau, dan aku janji tidak menerbitkan pernyataan-pernyataan fitnah, permohonan maaf dan ganti rugi sebanyak RM1 juta. Tapi Rita pula berpendapat bahawa dia cuma bersuara. Dia cuma bertanya, memberi pandangan atau menegur sesuatu isu yang dia rasa penting. Masalahnya bukan pada fakta yang dikemukakan, tetapi cara penyampaian, nada dan timing yang membuat posting itu meletup di media sosial. Sekejap sahaja, seluruh rakyat Malaysia mula membincangkan isu ini, masing-masing dengan pendapat sendiri. Netizen memang tak kalah panas. Sebahagian memuji keberanian Rita. Ada yang kata dia berani bercakap. Tetapi sebahagian lagi merasakan kata-kata itu terlalu kasar dan tak sepatutnya dikongsi. Kadang-kadang, Rita hanya bertanya satu soalan. Tetapi timeline Malaysia terus trending dengan perbincangan tentang postingnya. Kadang-kadang, hanya satu emoji atau komen ringkas pun sudah cukup untuk mencetuskan topik nasional. Dan di sinilah puncaknya. Penerusi Mara, Ashraf Wajdi, telah mengumumkan bahawa kedua-dua pihak akan dipanggil untuk memberi penjelasan mengenai isu ini. Bila Mara sendiri masuk campur, korang boleh bayangkan betapa seriusnya perkara ini. Bukan sahaja ia melibatkan reputasi individu, tetapi juga nama baik institusi pendidikan dan komuniti MRSM. Bila institusi besar seperti Mara ikut campur, ini menunjukkan bahawa isu ini sudah melebihi perbincangan biasa di media sosial. Rita bukan artis biasa. Cara dia berkomunikasi dan menulis di media sosial memang direct, straight to the point, tanpa manis-manis atau cover-cover. Bila bercampur emosi, setiap postingnya boleh jadi viral dalam masa singkat. Orang Malaysia mungkin boleh menerima fakta, tetapi nada penyampaian sering menjadi isu. Itulah sebabnya bila Rita bersuara, orang terus memberi reaksi, sama ada suka atau tak suka. Kadang-kadang
Hanya satu komen atau emoji pun sudah cukup untuk mencetuskan perbincangan nasional. Sekarang kita boleh mula fikir apa yang akan berlaku di mahkamah nanti. Netizen sudah mula membuat spekulasi tentang kes ini. Ada yang menyokong Rita, ada pula yang mempertahankan pihak muafakat. Media juga tidak sabar untuk mengemaskini setiap perkembangan. Kes ini bukan sekadar saman, tetapi gabungan fitnah, reputasi, emosi dan kuasa media sosial. Bila seorang ibu bersuara, emosi memang tinggi. Bila Rita bersuara, seluruh Malaysia trending. Apa pengajaran yang kita boleh ambil dari isu ini? Pertama, jangan post sesuatu ketika sedang marah atau panas hati. Kedua, jika mahu pedas atau bersuara, pastikan fakta yang dikemukakan tepat. Ketiga, institusi besar seperti MRSM dan MARA bukan benda yang boleh dilawak main. Yang terakhir, timing dan nada penyampaian sangat penting. Kadang fakta betul, tetapi cara kita sampaikan boleh menjadi bumerang. Jadi bila kita bercakap, pilih perkataan dengan bijak. Geng, kes Rita Rudaini versus Muafakat MRSM bukan isu biasa. Ia adalah gabungan fitnah, reputasi, emosi dan media sosial yang meletup. Jika korang ingin mengikuti perkembangan kes ini, stay tune kerana kita akan terus update setiap twist dan drama. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Oi Jom supaya korang tak terlepas analisis paling pedas, straight to the point dan terus trending. Exactly macam Rita.